Assalamualaikum. Kini kita buat turut menu demo komen deh. Menu ikan kembung singa. Cara yang lagu mana tu? Mari kita mai tengok sekali dah. Ikan kembung singa kita mula-mula kita buat air masuk dulu. Lepas buat air kita bersegar dah. Segar kita ni pakai ralai 2 butang dah. Lepas tu kuah. Lepas tu bawang merah dah. Ni kita pakai lebih sikit sebab kita wahai makan kan. Lepas tu bawang putih. Lepas putih buat selugo dah. Asal keping dah. Lepas tu kita kucai-kucai bawah kita buat tu masak sikit dah. Dah segar tu tubik air dulu dah. Kalau piata nampak video ni jadi tak, jangan lupa tekan like, tekan share bagi kok sayang-sayang tik. Lepas tu jangan lupa tekan tik tam tik dah. Agak boleh dah ke, kita tengok kakah je gopo tik dah. Kakah je ke, sakai kita pakai lalai rebus sudu. Lepas buat sakai kita buat baking sikit dah. Pihak sebus tak payah buh dah. Lepas tu garai kita pakai lalai rebus sudu juga dah. Lepas tu kucai kakah kita buat tu hacur molek dulu dah. Belum kita nak buat ikan dah. Agak atas hacur dah ke, kita buat ikan kemah kita nak buat masuk dah. Lepas tu kita tunggu ikan tu masak dulu dah. Masa kita buat ikan, lepas kita buat ikan, kita jangan kucai banyak sangat. Tak mau ikan tu nak hacur takut dah. Kita tunggu ikan masak saja, tak payah buat apa dah. Kosek-kosek dia sikit-sikit tak apa. Ni, kadang ni ikan kemah kita masak dah. Lepas tu sudah kecak lah rasa cukup tak cukup dah. Kalau tak cukup kita boleh tambah dah. Kalau rasa cukup dah ke kita buat segar tubik dah. Biar sebuah tak apa tapi tu nak buat. Kalau tak buat jadi nampak sapah dah. Lepas buat segar dah ke kita buh itu dah, buh lada burung masuk dah. Biar tak wahib dah tak aja buh dah. Agak atas lada burung kita masak dah ke kita boleh lah tangguh ikan kita buh makuk dah. Ikan kembung singa kita kadang ni tak payah lah cara-cara ya. Boleh awak turut dah. Ni kita buat turut menu demo komen dah. Demo nak menu ikan kembung singa. Kita pun buat we dah. Kalau pian nak we kita buat menu gopo boleh lah komen bawah tu dah. Lepas tu kalau pian tak faham mana ke boleh komen tanya dah. Ikan kembung singa kita kadang ni tak payah. Boleh kita dah.